sudah mari mah. Wah, ini Dragon punya gangster ah. Wah, dengan lumayan kuat kalau. Habis mari ikut. Rakaman ini memaparkan satu tindakan berbahaya di persimpangan lampu isyarat apabila seorang penunggang motosikal sengaja berhenti dan menghalang laluan sebuah kereta putih jenis X50. Perbuatan tersebut jelas mengundang risiko kemalangan kerana dilakukan di kawasan sibuk. Tindakan menghalang laluan tanpa sebab munasabah boleh mencetuskan kekeliruan membahayakan pengguna jalan raya lain yang sedang bergerak mengikut isyarat. Lebih membimbangkan, penunggang tersebut seolah-olah sengaja tidak mahu berganjak walaupun laluan di hadapan kelihatan kosong. Sikap provokasi seperti ini boleh mencetuskan kemarahan pemandu lain dan membawa kepada kejadian lebih serius. Wujudlah pemandu kereta tersebut dilihat masih mengawal keadaan. Kejadian sebegini menunjukkan pentingnya sikap matang dan mematuhi peraturan demi keselamatan bersama. Leng Chai sudah mari mah. Wah, ini Dragon punya gangster ah. Wah, dengan lumayan kuat kalau wah. Wah pun takut tau. Tapi yang macam mah sekarang. Lu sudah sangkut sini. Itu macam tak ada cukup gangster mah. Kau nak apa dengan aku? Aku tak ada hal dengan kau, Syak. Budak-budak gua semua lu sudah rembat. Kau ni punya tempat semua lu sudah kacau. Lagi lu cakap lu tak ada hal sama gua kah? Lu tunjuk lu punya gangster sekarang sama gua. Gua mau tengok. Tunjuk lah. Kalau kau tak nak budak-budak kau kena rembat. Jangan masuk dusun Dragon. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.